pukul 12.15, kita ada 30 minit macam tu lah. So kita mengakhiri live kita tak lama. So terima kasih. Terima kasih kerana menonton live kita pada hari ni. Live kita ni berada di bilik kreatif multimedia, dan juga adalah komponen-komponen seperti pameran hasil kerja pelajar. Kita ada kamera, kita ada semua kelengkapan diperlukan untuk subjek mass communication dan juga kreatif multimedia. Okey, live saya ini untuk mempromo lah, of course, mempromo tentang program iaitu program Diploma in Mass Communication ataupun diploma dalam bidang komunikasi massa. Okey, mungkin anda pernah mendengar lah apakah itu komunikasi massa. Paling tidak pun anda ketahui bahawa komunikasi massa ini atau masscom ini berkenaan TV, radio, surat khabar. Dulu TV, radio, surat khabar. Kalau yang jadi masscom student ni keluar pun mungkin menjadi pengacara, menjadi editor akhbar, mungkin menjadi belakang tabir, mungkin menjadi assistant producer dan sebagainya. Okey, tetapi tahukah anda bidang broadcasting ini, bidang komunikasi massa ini semakin meluas dan juga melibatkan social media platform, juga melibatkan tentang bidang AI, kecerdasan AI. Okey, jadi kalau anda semua nak mencuba nasib untuk belajar dalam bidang mass communication ini, anda boleh. Sebab satunya, kelebihannya di sini adalah anda bukan hanya belajar untuk menjadi seorang wartawan, menjadi seorang bidang perhubungan awam. Perhubungan awam ini adalah PR lah. Perhubungan awam adalah PR, public relation, ataupun untuk menjadi seorang pengiklan, advertising. Mahupun anda nak menjadi seorang yang berkecimpung dalam bidang event management, boleh. Sebab budak-budak masscom ni, atau saya kata adalah student masscom ini, kebanyakannya mereka ni dah ada kemahiran dalam pelbagai bidang yang saya sebut tadi. Contoh ya, mereka dah ada basic dalam videografi, dah ada basic dalam videografi, ambil video semua tu dah ada, basic dalam design, Photoshop, InDesign dah ada. Semua basic levels diploma ni mereka dah ada, dan cuma tunggu masa untuk diguna pakailah dalam bidang pekerjaan. Ini di level diploma, belum lagi level ijazah dan seterusnya lah, belum lagi. Okay? So, bila semua basic ni dah ada, kemungkinan lah mereka ini sama ada bekerja dalam bidang media. Di Sarawak kita ada TVS, ada KES FM, ada Akhbar Sarawak, Sincu Jitpo ke, Sincu kita ada Utusan Sarawak, kita ada Newsrate Times, kita Newsrate Times, kita ada The New Sarawak Tribune, The New Sarawak Tribune kita ada. Okay, of course kita ada cawangan Newsrate Times di Kuching pun kita ada juga. Koresponden TV3 pun ada juga sini. So pelbagai bidang-bidang yang anda boleh ceburi dalam bidang media massa ini. Dulu susah untuk mencari makan dalam bidang mass communication, susah. Sebab yang ada pun RTM dengan KES FM dulu. Ya, ada dulu. Dulu. At one point we have hits. Astro Radio hits. Itu pada tahun 2000, sekitar tahun 2012 sampailah ke 2015 ke 16 ke, ataupun 2019. Then hits Sarawak ni pergi ke main office lah di KL. Sama juga dengan Era Sarawak, they go to company lah di KL. Ya, di Astro lah, di pusat Astro ya. Namun kalau anda rasa bahawa anda ada skill tadi, kan kita belajar skill basic fotografi, basic videografi, semua basic lah. Maksudnya anda juga boleh menjadi seorang yang terlibat dalam bidang media. Okay, siapa tahu maybe you gonna be
podcaster ke, you buat anda punya vlog sendiri, ataupun you menggunakan platform ni TikTok ini untuk untuk memperkembangkan anda punya bakat dalam bidang mass communication ini, bidang komunikasi masa. Jadi itulah peluangnya, peluang dan ruang yang anda boleh guna untuk mempelbagaikan lagi anda punya potensi dalam bidang media. Ya, maksudnya masscom ini bukan sekadar anda pandai bercakap. Selalunya orang fikir, budak masscom ni suka bercakap lah, cakap. Tak, budak masscom ini ada yang tak petah bercakap, tapi petah membuat kerja. Okay, design cantik, storyboard cantik, gambar ambil cantik, semua tu. Itu adalah sebahagian daripada bidang diambil dalam mass communication. Okay, jurusan pelbagai. Even you gonna learn about a bit on marketing, ada marketing, psikologi, human behavior, semua kita ada rangkum sekali dalam program mass communication ini. Jadi tak ada kurangnya lah bidang ini. Cuma untuk minat anda itu, anda kena buka minat lah, buka minat untuk anda menjadikan program ini sebagai program yang boleh menjana pendapatan. Sebab saya menjangkakan bahawa semakin kita ke depan tahun kita, sektor-sektor pekerjaan akan menjadi lebih AI, lebih dipacu oleh AI. Tetapi kreativiti manusia itu masih utuh, sebab tanpa adanya input kreativiti masuk ke dalam sistem AI, maksudnya AI itu cuma seperti tin kosong. Tin kosong. Saya suka mengatakan bahawa AI ini merupakan versi Wikipedia yang upgrade. Okay? Sebab Wikipedia adalah platform di mana ramai orang akan memberi input dan sebagainya, tapi tak ada sumber rujukan yang sahih. Dia cakap saja mengikut pandai dia, ataupun kita katakan sebagai platform Wikipedia ni adalah platform untuk pelatau je, pandai korang yang tak tahu. Tapi itulah dia dalam bidang komunikasi massa. Dan juga kalau anda berminat lah, contohlah anda di Semenanjung, yang follow saya ini, yang tengok live saya ini mungkin daripada Semenanjung. Anda rasa anda nak ubah angin nak belajar ke Sarawak, boleh, tak ada masalah. You study di sini, ya, di tempat saya ni, ya, iaitu di Segi Kuliah Sarawak ni, belajar di sini, kemudian habis diploma, balik semula ke Semenanjung, belajar untuk degree di Segi University pula. So ada connection lah, ada kaitan jadi daripada diploma ke university. Peralihan shift je, ada shift dia. So tak ada masalah. Cuma tadi anda kena fokus lah dalam belajar anda, dan sambil belajar, orang kata sambil menyelam minum air. Di Kuching ni banyak tempat menarik. There's a lot of places to go. Seperti tengok dalam saya punya, you can see dalam saya punya VTT, video waterfront, tempat menarik, industri dan sebagainya. Itu adalah saya punya sumbangan untuk mempromosikan Kuching ni kepada anda semua, kepada mereka yang melawat ke TikTok saya dan sebagainya. That's my part in promoting Sarawak. Tak berbayar pun. Tapi kerana kita cintakan akan bandar kita, itu bandar Kuching lah, di bandar Kuching, ya. So, itu saja cerita kita pada hari ini. Simple and short video ini. Saya akan promosikan benda juga dalam platform yang lain. Platform Rumah Merah, Rumah Biru, untuk mempromosikan dia. Sebab bidang masscom ini relevan kepada dunia sekarang. Belajar masscom relevan. Ya, kerana majikan nakkan bakal pekerja dia adalah pekerja yang multitasking, serba tahu, serba boleh, tak perlu diajar. Walaupun ada level diploma, mereka akan tahu bahawa level ini boleh diperkembangkan. Jadi, untuk mendapat skil gaji tinggi sikit, anda kena upgrade ke degree. Ada pengalaman anda akan buat anda upgrade kepada level yang lain. Jangan takut, cuba. Kita kena mencubalah, untuk melihat manakah yang lebih sesuai kepada kita lah. Ya, yang pastinya minat anda untuk belajar kena ada minat.
Okay, jadi saya tahu di luar sana ramai yang sedang menduduki SPM. Ada juga yang tengah menunggu result SPM. Untuk calon SPM tahun 2025 yang dah habis exam tu, mereka akan menunggu masa untuk mendapat keputusan result tadi dan untuk memohonlah. Ada juga yang memohon tempat lain, tapi sekiranya anda ingin mencuba di bidang komunikasi dan nak stay di Kuching, kadang-kadang ni ada bidang komunikasi ni kita kena pergi keluar lah macam tu, belajar di Semenanjung. Tapi mungkin kita rasa kita nak save cost sikit, belajar di Kuching kemudian pergi ke Semenanjung, boleh, tak ada masalah. Okay, so jumpa lagi kita esok dalam live kita seterusnya. Live tak lama, live 30 minit sebab kita mengejar masa. Baru sekarang anda tahu masa itu emas, takkan diputar balik masa itu emas guys ya. Take care, jumpa lagi kita dalam segmen seterusnya guys. Take care, bye.